Hari itu bukan main kata hang pido asrama. Aku tak kira hang pido asrama. Aku penggambar hang do asrama. Ada seronok, abang tahu, ada seronok. Hantar anak ke asrama memang bukan perkara mudah, terutama buat seorang ibu. Itulah yang dikongsikan oleh saudara Muhammad Ashraf menerusi TikTok miliknya. Dalam perjalanan pulang, suasana dalam kereta bertukar sayu apabila isteri kesayangan mula menangis tanpa henti. Lucunya, si suami pula hanya mampu ketawa kecil melihat gelagat isterinya yang koyak, siap usik, walaupun hati sebenarnya faham perasaan seorang ibu. Anak masuk asrama dengan senyuman, mak pula balik dengan air mata. Momen ringkas tapi cukup menggambarkan kasih sayang yang tak pernah berkurang.